Assalamualaikum guys. So hari ni kita akan buka blokis lagi. Bahkan kita akan buka dua-dua sekaligus. Tapi satu lagi saya sudah pasang dan saya dah tunjuk apa yang saya dapat. So saya ada beli permanen. Ingat ni permanen Ultraman Art. Yang ni random. Ini saya akan buka. So di sini kita dapat Ultraman Art dan dapat iSoul. Lepas tu kita dapat kad dia. So saya ambil kad dia sementara. Okey, ini kita kad dapat Ultraman Art. Ingat, art ni saya tak beli random, saya beli permanen guys. So nanti kita akan boleh pose-pose dua-dua je dengan kita buka blokis volume 1. So let's go. Kerana blokis volume 1 ni susah nak cari, saya akan buka belah bawah korang. Biar cantik gitu blokis dia. So kita akan buka dan mari kita cuba pelajukan sikit ah. Sekejap memang keluar buka bawah saja supaya aman saja guys. Supaya tak ni. Okey, kita dapat dua plastik sekaligus korang. Plastik ni sama kita dapat ni. Okey, ini korang aku tak pasti sebab aku kocok-kocok ni dengan ni. Kita check kalau ni stainless bagus ni. Okey, 3, 2, 1. Saya harap kita dapat Ultraman Belial atau G. Dapat. Kita dapat stand. Antara kita dapat Ultraman tu. Harap dapat Ultraman ni. Ultraman bagus-bagus 3, 2, 1. Dapat apa hari ni? Dan kita dapat Zero Betsy Form. So mari kita buat terus. Just go guys. Jangan lupa kita dapat menu ini korang. Kita dapat poster ke volume 1 yang ada G, Zero, Gaia, 3, Belia dan Elebatan dengan Gomla. Ingatkan dapat Belia atau G. Rupanya Zero anak berdiamond Terus dia ada bagi cara pasang dan kita akan pasang dia. Let's go. So, kita dapat Ultraman Zero dan kita dapat optional part lain iaitu Zero punya yang serangan macam ni. Lepas tu kita dapat serangan kosennya. Dengan serangan kosen ni kita kata dia Zero pasang macam ni guys. So, jadi dia Zero sensei dia kayak gini pasang ni. Saya pasang macam ni. Pasti tapi ya kayak gini patutnya. Macam ni kosen ni guys. So, ni boleh berguna. Dan kenapa saya kata berguna? Untuk peminat volume 1 pasti ada peminat Ultraman pasti susah nak cari konsen yang boleh buat macam ni. Sebab konsen sekarang volume dia beda-beda. So ya contohnya kita buat macam ni. So mari kita pose setiap Ultraman. So let's go. Pose macam korang boleh buat pose macam ni. Yang Zero ajar art. Art dan Zero dia boleh buat beamnya. Ini adalah Zero tengah kosongkan art. Okey, itu saja korang pose-pose dia. So, ya, work it juga untuk Zero dia dan tak ada masalah. Bahkan dia volume 1 dia kata dia paling best yang paling sesuai untuk korang